Assalamualaikum. Apa nak jadi korang ni? Ya Allah. Masam sana, masam sini. Cuba manis-maniskan muka. Kan elok bagi ceria. Apalah sangat kalau hilang barang. Orang tu kan keluarga kaya. Alex, sendiri yang cuai. Nak tuduh orang lain pula. Dah. Jangan gaduh-gaduh kan. Aku yang sawan ni kan. Cuba kita fikirkan macam mana nak cari barang yang hilang tu kan bagus. Mana ada kita orang gaduh? Jeling-jeling pun gaduh ke apa? Entah, mana ada gaduh. Okey je. Jawab kau sekali. Masuk. Yang betul aku. Lantaklah kau nak bertumbuk ke apa. Aku lain iman yang bagus lah. Aduh. Patutlah Zaitun mengajuk. Kau tak layan dia. Bukan aku tak layan. Tapi kita kena pandailah bagikan masa. Masa kita untuk bekerja satu. Masa kita untuk kita hidup seperti seorang yang normal satu. Aku dah cakap dengan dia, takkan 24 jam aku nak berkepit dengan dia. Kalau aku berkepit dengan dia 24 jam, kau pun menyampah tengok kan? Kau ni, perempuan memanglah suka macam tu. Suka diseni, suka dibelai. Lagi-lagi kalau kau selalu dengan dia, lagi suka. Bercakap pandai. Awak tu tak bercinta, mana awak tahu? Yelah, memang sekarang ni aku tak bercinta. Siapalah nak ke aku ni kan orang susah. Tapi masa zaman sekolah dulu aku ada pengalaman cinta tau. Itu cinta monyet bang. Cinta monyet pun aku pernah juga. Macam-macam lah kau ni. Sibuk lah. Dia ya Allah. Kau ni aku nak jalan, kau nak jalan. Ya, aku pun nak jalan juga. Apa nama ni ada nama kau ke? Ya, sekali kau buat mustahil. Jalan lah. Sana perang, dalam perang. Semak lah aku. Ni apa hal kau ni? Ke hulu, ke hilir, ke hulu. Aku tengah mikir tau. Macam mana kita nak cari barang-barang kita yang hilang tu. Nak fikir apa lagi? Barang dah hilang. Hilang lah. Sedapnya kau cakap. Kau tahu tak, kalau barang-barang tu kita tak dapat, gaji kena potong tau. Kau nak tak? Sebab lupa kunci van lah. Barang-barang hilang. Lepas tu kita semua nak kena kongsi duit, nak ganti barang-barang tu. Ini tidak adil lah. Hantar korang lah. Apa sebelah lantak? Kau memang tak suka duit lah. Gaji kau bagi aku. Tu pelanggan ke apa tu? Yelah kot. Korang ni, apa usah tinggalkan barang ni semalam? Barang? Ada semua. Sabar aku. Ni macam mana abang boleh jumpa barang ni? Lah, kan awak semua cuci rumah saya malam tadi. Itu yang saya ada kat dalam kereta ni. Oh, mati-mati kita kena curi bang. Baru aku ingat lah. Alah, rumah yang kita kena kacau dengan hantu tu, kau ingat tak? Rumah tu lah kita tinggalkan barang-barang ni semua kan. Mana ada hantu rumah saya? Habis yang kita orang dengar suara menggilai itu siapa bang? Suara siapa tu? Oh, yang itu. Itu jiran saya. Dia pasangan yang baru kahwin yang suka tengok cerita-cerita seram dan filem hantu. Itu yang kau dengar malam tadi tu. Tengoklah cerita lain. Okeylah. Saya minta diri dulu, saya ada urusan lain. Okey. Okey. Hati-hati dengan Ali ya. Saya nak tanya boleh bang? Ni baju-baju banyaknya abang lakon Adalah sikit. Mana sign bang, sign. Sign bang. Okey, ada hal ni. Jumpa lagi kali ya. Okey. Jumpa lagi. Oops. Bang. Terima kasih bang. Okey. Assalamualaikum.
Baik jumpa. Duit ni. Syuk, aku nak minta maaf lah. Aku tuduh kau selama ni. Aku pun sama lah. Kalau kau selalu sangat marah dia ni. Agak lah. Mana kau jumpa Abang ni? Abang ni tu, semua datang daripada tu. Di langit. Tu jatuh lagi tu. Ha. Kerja kita orang dah selesai. Sekarang kau simpanlah van. Kepala merah pula tinggi cita-cita, tak kira hasilnya mahu